Assalamualaikum, salam sejahtera. Alright, so hari ni saya nak share pada korang satu method yang sangat-sangat simple. Okay, sangat-sangat simple dan sempoi. Satu time frame saja. Alright, dan kita panggil method sebagai Just Catch. Okay, so ada beberapa teknik lagi. Okay, ada dua lagi teknik yang saya akan kongsikan. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan keep in touch sebab korang akan jadi yang terawal lah, tahu kan apa yang kita akan nak kongsikan pada korang semua. Alright, so method hari ni kita nak share pada korang adalah method Just Catch. Okay, so untuk method ni, apakah instrumen yang paling sesuai untuk kita nak trade? Gunakan method ni. Okay, sebenarnya mana-mana pun boleh. Okay, kita boleh gunakan indices, kita boleh guna dekat currencies. Okay, kita juga boleh guna dekat commodities. Okay, tapi antara favourite saya, gunakan benda ni pada apa? Pada gold semestinya. Alright, so korang boleh pakai pada gold. Dan jom kita start kita punya perkongsian. Okay, so kita akan cover. Okay, yang pertama adalah mengenai Just Catch. Okay, so Just Catch ni, dia kenapa nama dia Just Catch? Sebab macam kita dah tahu, catch tu adalah apa? Catch tu adalah sangka, right? So nombor satu yang kita nak share hari ni adalah Just Catch. Okay, so kita akan share teknik paling simple dulu dekat korang. Dan nanti dekat Just G barulah kita akan kongsikan method yang boleh kata, bukan kata complicated, tapi advance sikit lah. Sebab dia ada beberapa time frame, kita ada confirmation dan sebagainya kan. Tapi hari ni saya nak share kat korang untuk orang-orang yang newbie, especially newbie yang just nak dapatkan dulu dia punya look and feel macam mana sebenarnya trading ni bergerak kan. Okay, so tahu masa, jom kita start. Okay, alright, so untuk kita nak apply method ni, kita hanya perlukan semudah 1, 2, 3. Okay, kita nak kena kira 1, 2, 3, iaitu satu apa? Okay, satu tu adalah kita nak cari mother bar ataupun kandang tu. Okay, kita nak cari kandang tu, itu nombor satu. Okay, nak cari kandang mak dia. Dan nombor dua, kita nak cari anak dahaka. Tak kisah sama ada dahaka pecah atas, ingat body bukan shadow. Right, so nak cari sama ada breakout atas ataupun anak dahaka yang breakout di bawah. Okay, itu nombor dua. So nombor satu, nombor dua. Dan nombor tiga, okay, nombor tiga, kita perlukan anak ni, okay, untuk dia datang balik dekat kandang mak dia ataupun rumah dia tadi, gate dia tu. Okay, datang dan salam, cium tangan mak dia sebelum dia sambung gerak. Okay, so saya harap korang semua faham. Kita akan cuba untuk simplify kan. Memang dia ada penerangan lebih detail dekat dalam tu, tapi macam saya bagi tahu tadi, untuk orang-orang baru, saya harap perkongsian simple macam ni boleh memudahkan lagi korang punya pandangan terhadap technical trading dan boleh fokus kat benda yang lebih penting. Alright, iaitu psikologi, money management, scale in, scale out, macam-macam lagi benda yang lebih penting untuk kita tahu sebagai trader kan. Macam mana kita nak jaga kita punya risk reward ratio, BE dan sebagainya. Okay, alright, so itu nombor dua. Dan nombor tiga, kita nak cari apa? Kita nak cari dia punya salam dan cium tangan mak dia. Okay, di gate tu. Okay, di gate ataupun di kandang tadi. Sebab tu nama dia Just Catch, nama method ni. Okay, so bila dia datang dan kita perlukan confirmation dekat situ. Confirmation dia apa? Confirmation dia adalah candlestick pattern. Satu lagi kita panggil dia sebagai hammer ataupun shooting star. Okay, kita akan mula dengan hammer dulu. Sebab apa? Kita nak cari untuk setup buy. Okay, so ini adalah nombor 3. Alright, so macam mana hammer ni boleh berlaku? Okay, korang kena faham macam mana hammer ni boleh berlaku dari sudut logik dia. Okay, hammer ni boleh berlaku disebabkan, katakanlah sekarang ni kita ada, kalau dalam OHLC, so kalau dekat dalam OHLC, open, high, low, close, kita akan tahu basic ni, iaitu dalam satu candle kita ada apa? Kita ada body, kita ada shadow, right? Kita ada high, kita ada low, kita ada open, katakanlah ni candle bull, kita ada open dan kita ada close. Okay, katakanlah ini candle bull. Okay, pada pandangan saya, waktu saya mengajar dulu, sekarang saya dah tak mengajar lah kan, dah bertahun dah tak mengajar. Alright, saya selalu cuba untuk kemukakan satu idea ataupun penerangan yang sangat-sangat simple, okay, dengan term-term saya sendiri. Alright, so dekat dalam open, high, low, close ni, saya pandang dia very simple. Close tu official. Alright, weak ataupun dia punya shadow tu, saya panggil dia sebagai tapak kaki. Alright, kenapa tapak kaki? Sebab dia pernah sampai kat situ dan dia push balik. Itu yang meninggalkan dia sebagai satu shadow. Sebab tu kita panggil dia sebagai tapak kaki. Okay, whatever it is, macam mana boleh berlakunya candle hammer ni, dan kenapa ianya adalah satu confluence ataupun confirmation yang kuat untuk kita cari buy? Sebab bila kita masuk, okay, candle tu dekat sini, candle tu turun dulu. Okay, turun dulu. Untuk dia nak naik ni dan meninggalkan shadow sekejap lagi dia naik kan. Dia naik dan tiba-tiba dia close kat sini. Okay, untuk dia nak jadi macam ni, perlunya ada push daripada buyer. So disebabkan itu, bagi pandangan saya, candle hammer sangat-sangat kuat untuk salah satu indication kita nak cari bull signal ataupun buy signal. So kita nak cari benda yang sama di dalam candle nombor 3 ni, ataupun
step nombor 3 ni. So nombor 1 kita ada kandang, nombor 2 kita kena ada anak dahaka yang pecah kandang tu, dan nombor 3 kita nak cari candlestick pattern berbentuk hammer ataupun ada wick yang panjang 80%, 70%, body dalam 20% macam tu cukup. Alright, itu dah cukup indication mengatakan yang dah ada bull power dekat situ masuk. Okay, dan itulah dia punya salam cium tangan mak dia tu. Okay, saya harap kau semua clear. Untuk sell pula sama, tapi dia terbalik. Okay, untuk sell pula sama juga, ada kandang mak dia dekat sini. Okay, ada kandang mak dia, dan kita nak cari, itu first step. Second nak cari apa? Anak dahaka. So kita cari anak dahaka. Right, 2. Dan ingat, mak dia punya ni dulu, dia punya kandang tu. Right, sebab inilah tempat yang anak tu tadi dia akan datang balik salam cium tangan mak dia. Okay, faham So dia akan masuk balik dekat dalam ni. Kita tunggu dekat dalam perut kita tunggu kat dalam cage ni, dan kita tunggu apa untuk sell. Kalau tadi kita nak cari buy, kita nak tunggu signal untuk dia ada push meninggalkan tapak kaki. So itu adalah good confluence ataupun signal mengatakan bull power dah masuk. Untuk sell kita nak cari patah balik ataupun dia punya berlawanan, iaitu kita nak cari push ke bawah. Disebabkan apa? Kita nak tahu yang sell signal ataupun sell power dah start masuk, iaitu dekat sini kita nak tunggu candle close untuk dia keluar shooting star pula. Alright, so meninggalkan macam ni. Dan waktu macam ni, bila dah jumpa 3 ni, dan kita boleh buat entry kita. Entry kita dekat mana? Bila dah close. Ingat selepas close. Bukan kata waktu dia tengah dah start ke bawah ni, waktu kita terus FOMO, kita terus masuk. Bukan kata tak boleh, ada cara dia, tapi itu jauh lebih advance lagi. Macam ni kita nak dapat all of those entries kan. Tapi itu bukan intention saya untuk kali ni. Okay, so kita akan back to basic. Ingat, remember, sentiasa nak trade ni tunggu candle close. Okay, untuk orang-orang baru mungkin, sebab saya juga dulu pernah jadi newbie, saya juga pernah bermula dengan step yang nombor 1 kan, step pertama menjadi trader. So memang antara benda yang untuk orang-orang baru trade ni, kita akan first kali kita akan target, macam mana aku nak dapat entry yang paling pucuk kan. So bila dah pucuk ni, aku boleh buat apa? Bila pucuk je screenshot. Bila screenshot, upload story Instagram, aku trader. Tapi pada pandangan saya, alright, kalau kata kita terlalu shoot untuk tu, penghujungnya PNL kita asyik rugi, buat apa kan? So itu adalah pandangan saya. Yang pentingnya adalah kita faham apa benda kita buat. Okay, tak guna kita asyik pucuk. Kalau penghujung je kita punya profit and loss kita hujung, kita rugi. Tak gunalah benda tu kan. Tapi bukan kata benda tu tak bagus. Ada cara, tapi bukan dalam keadaan yang baru-baru belajar. Okay, take your time, belajar benda yang betul, buat benda yang betul. InsyaAllah kita akan jumpa jalan ni. Okay, alright. So dekat nombor 3 ni, bila dah keluar, barulah kita boleh entry. Entry kat mana? Selepas candle nombor 3 ni tutup. Kenapa tak boleh masuk waktu tak tutup lagi? Sebab kalau kata dia tutup, kalau kata dia turun, sekejap lagi waktu 10 minit sebelum candle nak tutup, dia patah balik atas, tutup kat atas, dia tak jadi hammer, dia jadi patah balik. Dia tak jadi shooting star, dia jadi hammer tiba-tiba. Kita nak cari selling power, tiba-tiba dia datang masuk buy power. Masuk dah stop loss kat situ kan. So sebab itulah kita kena tunggu untuk, kalau nak sell, carilah sell power. Kalau kita nak buy, carilah buy power. Alright, clear Alright, so dekat sini kita nak cari untuk sell lah. Dan sell power pun dah keluar, candle dah close, kita boleh masuk dekat seterusnya. Stop loss kat mana? Stop loss kita boleh ambil dekat atas kandang nombor 1, ataupun atas sikit daripada structure. Sekiranya ada structure dekat tepi ni kan. Okay, katakanlah ada structure tepi, kita boleh ambil kat atas ni. Kalau dekat, kalau tak boleh terus. Ingat stop loss yang penting juga. Stop loss placement ni. Sebab kalau salah stop loss placement, kadang-kadang kita punya reward ratio akan lari dan sebagainya kan. Dan benda tu sangat-sangat penting. Sebab tu saya cakap, banyak lagi dalam trading ni yang kita kena gali dan kita kena faham ilmu dia. Okay, bukan hanya sekadar entry saja. Okay, so lebih baik untuk orang-orang baru ni, selain pada belajar macam mana technical, belajar benda lain sekali, psikologi, mindset, fundamental, banyak lagi benda-benda yang lebih penting. Okay, alright, so stop loss dia sama ada nombor 1 di atas dua-dua shadow tadi tu, atas sikit. Okay, bagi dia ruang sikit, give it some room, ataupun di atas structure di sebelah kiri. Structure tu maksudnya ni lah dekat tepi ni, korang punya ni, contoh kalau dekat sini kan. Okay, inilah structure dia. Ni structure dia lah ni. Yang kalau kita nak entry kat sini, ni structure dah. So structure dekat sini. Alright, sekiranya dekat lah. Kalau tak dekat, dan boleh ambil first option. Second option adalah kat structure. Okay, jelas Alright,
So basically itu saja. Macam mana? Okay, macam mana cara untuk kita nak, saya akan tunjuk beberapa contoh. So untuk sell, ingat, nombor 1 nak cari mak dia kandang, nombor 2 kita nak cari anak dahaka, nombor 3 kita nak cari selling push untuk sell lah. Kalau untuk buy, pertama nak cari candle mother juga, ataupun kita nak cari kandang. Nombor 2 kita nak cari breakout. Okay, selain pada tu adalah anak dahaka, right? So kita nak cari breakout tu ada bull power. Okay, dah breakout dan kita nak tunggu dia datang balik, salam cium tangan mak dia, iaitu dia punya level of the break tadi tu, shadow mak dia mula-mula tu datang dan bagi confirmation bull power lagi sekali. Alright, dan bagi kita masuk untuk buy. Okay, so jom kita cari, saya akan cari contoh satu untuk bull dan satu lagi untuk bear. Alright, okay, so untuk bull, ingat kita ada nak cari 3 je. Alright, pertama kita nak cari dia punya kandang, kedua kita nak cari anak dahaka, dan nombor 3 kita nak cari apa? Kita nak cari dia datang balik dekat kandang tu dan dia salam cium tangan mak dia sebelum dia pergi. Okay, alright, so jom kita cari untuk bull. Okay, kita boleh nampak kat sini, nampak? Itu adalah kandang mak dia. Kandang mak dia, dan berlakunya breakout dekat kandang mak dia. See? So bila berlakunya breakout, kita nak masuk terus? Tidak. Kita nak tunggu dia datang balik. Bila datang balik, boleh terus masuk? Tak boleh lagi. Kena tunggu confirmation. Confirmation datang dari mana? Daripada candle close. So bila dia masuk balik kat kandang dia, nampak ni? So ini 1, ini 2, 3 dah jadi belum? Belum lagi jadi. Dia datang balik, belum lagi jadi. Adakah ini? Yes, inilah nombor 3, iaitu kita dapat confirmation of bullish, ataupun kita nampak bull push dah masuk. Alright, buyer punya push dah masuk, iaitu kita nak 70% dia punya shadow dan meninggalkan lebih kurang selebihnya untuk dia punya candle close. Okay, so berlaku dekat sini dan kita boleh terus masuk. Stop loss sama ada di bawah. So kat sini bukan masuk candle ni, kena tunggu close dulu. Alright, lepas tu kita masuk. So kita punya stop loss boleh dekat sini ataupun dekat structure. Okay, so katakanlah kat sini, dan dia terus pergi shoot untuk 1 nisbah 3 dapat kat situ. Okay, jelas Okay, so contoh nombor 2. Alright, kita nak cari untuk sell pula. Ingat, nombor 1 nak cari kandang, nombor 2 nak cari breakout ataupun anak dahaka. Alright, kalau kita nak cari sell, maksudnya nak cari anak dahaka pecah bawah lah kan. So kita tengok kat sini, nampak tak? Nombor 1 ada kandang dia dekat mana? Mana kandang dia? Cuba tengok. Kat mana tengok kandang dia? Kandang dia berada di sini, nampak tak? See? Kandang tu ada kat sini dan berlakunya breakout anak dahaka, nampak? 2. Dan nombor 3, see? 3 datang balik. 3 datang balik, waktu datang tak boleh masuk lagi. Tunggu dia bagi confirmation, iaitu dia push balik, masuknya seller dekat situ. Bila masuk seller, tutup sebagai seller kuat tu, dan kita masuk daripada next candle tu. So katakan kita masuk dekat sini, stop loss boleh masuk dekat atas kandang mak dia ataupun dekat structure. Dan kita tengok berapa jauh dia pergi. 1 nisbah 5 ataupun 6 5, right, 5.9. Dah? See? So semudah itu. Okay, dan ingat, untuk method ni kita hanya menggunakan time frame 4 hour. Okay, 4 hour sahaja dia punya time frame yang kita akan pakai untuk method ni. Okay, bukan time frame lain, tak ada. Satu time frame saja, iaitu time frame 4 hour. Dan macam mana untuk kita nak kontrol benda ni? Kat mana nak TP dan sebagainya? Okay, untuk method ni kita gunakan, sekiranya korang ada pengalaman ataupun ilmu lain yang boleh korang combine, bermakna korang nak campur dengan dekat sini resistance level apa benda, boleh terpulang. Tapi untuk method ni, pada siapa yang baru, korang boleh pakai daripada mana? Boleh pakai daripada BE. Maksudnya bila dia bergerak je 1:2, BE partial, 1:3, BE partial, macam tu. Alright, dan kita akan ikut harga tu ke mana dia akan gerak. Itu cara dia untuk method semudah ni. Okay, saya harap korang semua jelas. Siapa yang tak tahu boleh buat research pasal risk reward ratio. Okay, so saya harap korang semua jelas dengan kita punya penerangan hari ni. Jadi pada siapa yang tanya, ada keyuran untuk benda ni? Tak ada.